Assalamualaikum gang, selamat pagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka sayyidina A45S. InsyaAllah, amin. Doakan saya gang. Okay, so di depan saya hari ni, pagi ni, saya ada satu biji Mercedes tahun 2020 C300 AMG Line. Yes gang, ini didatangkan dengan enjin 2 liter dengan turbo. Haha. So lihatlah gang, inilah rupa dia. Rupa yang menawan. Ini full spec, kira semua ada. Sunroof ada, blind spot monitoring ada, link keeping assist ada, cruise control ada, power boot pun ada. So kick boot. So make sure kunci dekat dengan korang, and kereta pun tak hidup lah. So kick saja, dia akan terbuka. So boleh juga tutup kat sini. Kalau nak lock kereta terus, means you guys nak walk away, tekan yang ni. Kalau nak tutup saja, tekan yang ni. Ataupun kalau korang malas nak belagak, macam tu sahaja kan. So C300 untuk W405 ni antara C-Class yang paling dicari ramai lah. Sebab C300 dia mencukupi. Ini pun didatangkan dengan 360 kamera. So gang, harga dia starting 135 only. 135 only. Sesiapa yang berminat boleh PM. Jom kita terus untuk test drive. Okay, so inilah dalaman dia. Jom kita start test drive kita. So ini seat berhantu gang. On je. Saya dah setkan preference saya lah. So side mirror apa semua dia akan ikut saya punya preference. Jom, tanpa banyak bunyi. So mudah lah, ada 360 kamera. Tempat-tempat sempit macam ni sangat-sangat diperlukan. So kalau berhenti macam ni kan, ni salah satu trik yang orang tak tahu. So pada korang owner Mercedes, korang tak nak terjadi apa-apa, jadi korang nak lepas brake, korang tekan je brake kuat-kuat sampai keluar hood macam ni. So nanti bila gerak, korang tekan minyak je. So tekan je minyak.
So didatangkan dengan Sport Plus geng, untuk C300. So ini 7 speed DCT gearbox, bintang cukup campur dengan dia punya turbo. Sama sikit ke atas sekejap. So rasa sikit steering tu jadi keras sikit, cornering pun sedap. Unit ni dia sekali dengan Esas, so depan ni dia boleh lift up sikit. Tapi saya tak guna lah, sebab tak ada nak terlalu bonggol tinggi ke apa semua. Panas tapi saya buka lah untuk korang tengok suasana dia. So itu sahaja daripada saya kan. Kalau korang berminat boleh komen-komen atau boleh PM terus. So terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. See you guys in the next video.